Baru je cakap tadi dah kena rembat. So macam mana ni? Biar je. Aku nak rembat budak tadi. Kalau korang jenis nak kalian privacy, mungkin segan sikit nak pakai spek macam ni. Yelah, mana taknya orang lain pun boleh dengar kita pasang lagu apa. Sebenarnya apa yang korang tengok ni bukanlah smart glasses yang ada AI semua tu. Yang ni jenis smart audio glasses. Brand Xiaomi ni fungsi dia lebih kurang macam korang pernah pakai lah Sony headphone. Cuma bezanya bunyi tu keluar daripada spek. Ada bunyi lah? Ada. Sedap lah? Sedap? Speaker ada dekat bahagian bawah ni. Dari segi design dia aku rasa smart je, nampak cool, tapi macam pelik sikit lah dekat bahagian hujung tangkai dia ni. Gedabak. Dia besar sebab dia ada bateri kat ujung ni, and dua belah ni jenis magnetic. Kat sini korang boleh charge lah, either korang nak biar dia charge time attach kat frame ke, ataupun boleh cabut je tangkai dia macam ni. Kalau korang nak tahu, dia ada control area tau. Dekat belah kanan ni korang boleh adjust volume by slide ke depan atau ke belakang. Sama juga kalau dekat belah kiri pun untuk next ataupun previous lagu. Gesture ni pun korang boleh je setting dekat app kalau tak biasa dengan default setting dia. Cumanya mungkin akan rasa susah sikit sebab almost tak rasa kat mana tempat dia punya control area tu, sebab halus sangat. Jarak dia pun jauh sikit daripada frame. Selain daripada tu, apa yang ada dekat spek ni, dia ada noise cancelling juga. So dekat app tu juga korang boleh set nak privacy mode ke ataupun better sound experience. Tapi walaupun korang dah set privacy mode pun, still orang dekat area korang tu boleh dengar. Ya, aku tahu spek tu smart, ada speaker. Tapi speaker dia bunyi kuatnya mengganggu aku kat sebelah. Kau nak dengar bunyi dia macam mana? Sekejap. Bising. Korang kena faham satu benda, ni bukan noise cancelling macam headphone yang tutup ruang telinga kita tu. Dan untuk connection spek ni, korang boleh dual connect sampai 2 device. Kemudian spek ni bukan setakat dengar lagu je ke apa kan, tapi boleh juga kalau korang nak jawab call pakai spek ni. Lepas tu waktu call tu, korang boleh record sekali conversation korang. Cuma yang apa aku rasa lemah dengan spek ni, korang boleh tengok spek aku dekat situ. Okey, contohlah dibuatnya kalau aku tercicir ke, tertinggal ataupun kena rembat kan, dekat app tu dia function dia tak tunjuk map tau. Dia just play sound je. Aku rasa benda tu lemah lah. Paling-paling pun buatlah last location spec. Aku rasa lagi relevant. Baru je cakap tadi dah kena rembat. So macam mana ni? Biar je. Aku nak rembat budak tadi. Untuk spek ni kalau ikut harga asal dia, dijual dalam RM999. Untuk setengah orang mungkin rasa mahal sebab spek ni bukannya ada kamera, tak ada AI pula tu. Aku rasa untuk harga macam ni memang mahal untuk sebuah spek yang main dengan audio semata je.